Tapi bila sesi fasa komersialisasi tu bermula, that's when the disaster come, kan? Jadi bila mereka katakan banyak harganya kosnya sebegini, kosnya sebegitu. Oh, macam tu rupanya kalau masuk dekat masuk dekat supermarket tu, kalau diletakkan di shelf yang eye level, harganya lain. Kalau diletak dekat sudut mana-mana tu harga lain, kan? Design asal produk ni sebenarnya dalam squarish, bukan silinder, empat segi macam kotak tu. Saya lah tu mengada-ngada. Saya kata mesti ikut semua, nak kira carbon footprint, bagai-bagai tu kan. It has to be very concentrated, kan? Bila letak dekat shelf di supermarket, sebelah you tu sebenarnya 800 ml sahaja. Dah lah 800 ml. Lepas tu you kena tuang katakanlah 2 tutup whatever lah. Dari segi concentration memang sebenarnya kami sangat-sangat jimat in the long run because we are concentrated. Tapi orang sebelah tu, botol sebelah tu nampak macam besar, kan? Besar, tinggi. Harganya mungkin RM1.50 lebih murah daripada kita yang ikut cakap saya. Nak sangatlah concentrated bagai-bagai carbon footprint semua ikut label ni, kan? So end up nampak-nampaknya orang akan ambil yang sebelah tu.